Assalamualaikum, hai selamat pagi semua. Dah biasa lah, acak dengan ulu barang di limba pagi ni. Kalau nak kita nak jaring. Kalau ada pasang petang semalam, yang limba utah jaring. Pagi ni kita pergi tengok lah. Tengok asir. Jom. Hai, semakin cantik tu. Kalau tak bawa bot separuh ni, kalau ikut jalan dia, hai, penat nak sampai sini pun. Tengok. Apa yang sesah dari pagi. Sampai. Ada gegar pelampung. Tengok atas dulu dia. Ikan dia ni. Nampak pelampung. Nak lari pok bau ni. Ada lagi dok bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan. Ada bawah. Sangkut batu sini ni. Dia. Semalam kau beli dah di bawah ni? Ada ikan lah ni. Itu macam orang dah ambil. Oh, seekor dia makan lampam. Tengok ada dekat air sikit. Hancur lah. Sebarang biawak ni. Nak ambil dia? Baru ni. Boleh. Buang. Hancur kepala dia. Ikan ada. Ada ikan. Ada rasa gegok dia. Baik. Oh, ni dia. Alhamdulillah. Oh, ada lagi ikan. Narik-narik. Semalam dekat dia? Semalam dekat situ? Banyak lagi. Kuat dekat. Itu tak.
sotu je dah. Dengan saya kenyal. Oh, sukun. Ada. Sukun. Ada. Mana lah lagi. Itu bukan ni. Tu yang dia keluar kat sini dia. Tarik ni pun. Ya, ada satu itas banyak ni okey dah dia. Kak. Tak lain. Dekat selalu. Ada ke? Dekat pula dah sini. Lampam. Oh, gegar rasa tu. Dua bawah. Makan tu mati. Kena makan muncung. Duduk ni, boleh ni. Tarik ni masalah. Ada gegar kuat sangat dia. Dia. 700 gram dia kot. Tak sampai. 6. Sampai tu. Oh ni. Kilo. Oh. Saya kesat eh. Ambil gambar sikit. Kucing. Hari ni gigi ni ho. Ho. Macam kesat. Bukan. Oh, boleh tahan eh. Makan hari makin besar. Makan hari makin besar. Tak? Ni tak boleh angkat lah. Makan khas duduk sini. Oh. Oh, angkut ni. Tarik. Ada besar. Oh, ni aku buka. Tu dulu ke belakang. Belakang. Ni tu tak boleh. Tak nak beri sangat ambil. Ikan bau langgur. Baru langgar lagi ni. Ha dia. Kalau kita rodok je. Yo. Kat ulu balang besar. Oh. Balik. Lepas tau.
Gelupur masuk dalam baju. Awal kena. Waktu lah mengenjuk ni. Tol. Aku dapat. Ekor dapat. Tu ada lagi lepas. Boleh putih nampak. Ini mati. Malang kena. Mati. Sedalang ni pun ada juga menelan dia. Gigit tau. Tapi insang elok ni. Baru ni mati ni. Mati lemah. Kau pergi sana. Oh. Kau tu ada ke? Ada seekor ikan sini. Tak ambil ni. Ada menarik ikan sini dia. Berasa. Lampai. Oh. Lampang ekor merah. Berapa sih tu? Oh. Sepasang. Kasok-kasok tu. Tu nampak ni putih-putih. Ini lagi tau. Ikan tak tinggal je. Oh. Esok letak ikan. Kasok. Kapten. Dia bawa dekat ni kat kayu ni dia. Nampak? Kapten. Dia dah. Okay, bentuk jari ni. Settle dah, tak ada. Tengok koyak ni ni. Nasib lah nak buat macam mana. 4 mata. Memang pok dia. Dia memang tak nak keluar dia. Dah settle. Ada berapa utah lagi? 2 utah lagi jaring. Malah pergi banyak apa? Tak ada dah. Tahu sana. Berapa? Tongku lah. Itu separuh ya. Tengah ni kau ada cek lah. Dah. Itu dah. Sudah dengan dekat ini. Dia tarik dulu.
Dengan saya dia. 5 ekor sekilo. Lepas dah. Untuk kaki aku. Megang eh. Hilang lah orang gigit tu. Nampak alis ni dah. Tiga ekor. Sampai tak ada sisik dah. Ada apa kemam-kemam ni jenis gini? Beres, settle. Ada. Satu jaring lagi. Okey dah. Tahu ah, ni tak lain belah. Tak ada. Oh. Captain. Elok ni. Mati lemah tak? Gigit. Mana megang tadi awal lagi pada kita. Pukul 5 dia dah turun dah. Gat. Settle lah. Kita tengok hasil juga ni. Tengok ni kat lain. Ada kot beras keliuk tak? 15 kilo, 10 kilo tak? Oh. Mantap. Tapi sayang jaring. Jaring lah kena tarik. Dia tarik dengan orang. Takut orang nak curi jaring. Orang nak curi tak lepas sangkut. Alhamdulillah. Wah, tak berhasil lah. Tengok jaring. Pagi ni dengan ulu balang rimba. Boleh cari hasil pagi ni. Balik kan kita timbang tengok berapa kilo. Ada kot dalam 12 kilo ataupun 10 kilo. Tadi ada belah kilo dia.
Oh, header balik. Buruk lapar dah. Air surut lah. Buka bawah tu kena tarik je. Saya tapak orang cari katok. Surut air. Mari kita timbang tengok hasil pagi ni. Ada 12 kilo. Rasa berapa kilo dia? 10. Oh, sikit lagi aku nampak. 11 kilo 8. Wah, 200 gram lagi. Mana menang aku lah. Saja bagi kau menang. Nanti tak best lah konten kau. Wah, cik. Ya ni. Timbang tu nak salin tu. Buat makan tu. Kita pecah puluk. Ekor dia tu. Bagi kita girana. RM37. RM37. Ni awak tempoh 2 kilo. Ya. Saya Tu. Mana pun tempoh kot ni. Orang nak buat kasam. Tu orang punya. Orang jerantuk. Yang ni tak boleh hantar. Tadi. Lain. Tu dia aku hantar tu. Yang ni. Okey pun lain. Nah. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Beres. Salim, bau. RM37. 37. Haa. 2 ekor. Nak masak apa ni, bau? Ini dorong balik. Nak balik bila? Tak ada ni, Salim, tak ada duit kecil. Tak apa nanti Tak apa dah, sekejap lagi dah. Saya hantar RM3. Ha. Nah. Masak apa? Oh, serai lah. Ni masak anu ikan mana? Ya. Saya jual ikan. Okey tadi. Tadi lah dapat RM130 seorang hari ni. Dia Ya, dapat RM130 seorang hari ni. rezeki ni. Alhamdulillah rezeki. Hari ke berapa? Hari ketiga. Hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Jadi lah. Pasir ni. Pasal sekali ya. Pasal sekali ya. Alhamdulillah rezeki pagi ni dengan ulu balang di Rimba. Dapat berapa tadi dia? 100 apa? 130 130 seorang. Okey, sampai sini lah Alright. episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support acak, yang komen, yang share, yang like. Yang belum subscribe, InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Okay. Nanti kata ada yang tak jual pula. Sebenarnya saya jual juga. Tapi saya pecah dengan acak. Betul ya, tak ada dalam rakaman acak tu menjual. Kemudian jual customer dia. Okey, Okey, terima kasih. jumpa lagi.